Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam madani. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan dan puan, pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur pada Allah kerana kita dapat lagi bertemu dalam sembang-sembang santai, sembang rakyat bersama dengan saya. Dan Alhamdulillah kita sudah pun melepasi 15 Ramadan dan kita menyambut nuzul Quran. Dan kita semua tahu bahawa Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran kepada manusia untuk hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia, wal furqan, dan juga menjadi pembeza antara yang hak dan yang batil. Tuan dan puan, saya mengharapkan masa yang berbaki kurang mungkin 13 hari, 14 hari ini dapat kita gunakan sebaik mungkin untuk kita grab nikmat yang Allah kurniakan kita dengan kita masih lagi dikurniakan Ramadan Al-Mubarak kepada kita. Tuan dan puan, walaupun Ramadan tetapi suhu politik kita nampaknya tidak kendur ataupun tidak tetap juga kekal panas kerana ada parti-parti yang masih tak dapat nak menyelesaikan masalah dalaman. Ada gabungan-gabungan yang masih lagi berebut-rebut jawatan. Engkau bukan calon Perdana Menteri, aku bukan calon Perdana Menteri, aku tak sokong kau, engkau tak sokong aku takkan sokong kalau engkau nak masuk gabungan aku dan sebagainya. Itulah yang berlaku walaupun dalam bulan Ramadan, tapi yang tidak menggambarkan Ramadan itu sebagai bulan perdamaian ataupun bulan kita berlapang dada. Sebaliknya, masing-masing terus dengan sikap masing-masing yang mementingkan harta, mementingkan pangkat, mementingkan kuasa. Itulah yang berlaku, tuan-tuan, apabila bila Muhyiddin menyatakan bahawa sekarang ini walaupun Samsuri jadi pengurusi PN tapi dia bukanlah calon Perdana Menteri, kan. Muhyiddin kata sebab Muhyiddin memang dia nak lagi jadi Perdana Menteri, sebab tu dia kata Samsuri walaupun pengurusi PN, Samsuri bukan calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Itu juga dibalas balik oleh Samsuri yang menyatakan bahawa tidak ada calon Perdana Menteri Perikatan Nasional sekarang, dia kata. Kan? Tak ada orang yang dilantik ataupun dipilih, dan dia kata Perikatan Nasional pun tak bincang siapa poster boy, siapa calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Ikut kau lah, tuan-tuan, terpulanglah pada dia, kepada mereka, selesaikanlah cara baik. Sebab sebenarnya rakyat sebenarnya dah muak. Rakyat dah muak dengan perangai politikus ini yang masing-masing kononnya berjanji ataupun masing-masing mendakwa mereka adalah pembela rakyat, mereka adalah pemimpin yang berjiwa rakyat, nak membantu rakyat. Tapi lately ni kita tengok yang kesana kemari memikirkan tentang masalah rakyat, masalah ekonomi, masalah kemiskinan ialah kerajaan, ialah Perdana Menteri, ialah menteri-menteri. Sebaliknya pembangkang saya kira sudah hampir mungkin dah sebulan 2 bulan dah dengan bersatunya, dengan kemelut dalaman politiknya, dengan PAS dan bersatunya berebut jawatan pengurusinya, berebut jawatan calon Perdana Menterinya. Jadi nampak jelas. Kalau rakyat tak nampak lagi siapa pemimpin sejati, parti mana ataupun coalition mana, gabungan mana yang mementingkan rakyat, saya kira rakyat itu adalah rakyat yang fanatik ataupun individu yang fanatik, individu yang walak ataupun dinamakan sebagai walak. Sebab kalau rakyat ataupun individu yang tidak fanatik dan tidak apa orang kata ta'assub, mereka sudah tentu dapat membuat perbandingan.
mereka sudah tentu dapat membuat perbandingan antara kerajaan ataupun dipanggil gabungan kerajaan madani ini dengan Perikatan Nasional, kan? Jadi saya mengharapkan kepada rakyat supaya mereka dapat berfikir secara waras, kosongkan minda mereka, jangan masukkan sifat ta'assub dan fanatik itu dalam pemikiran mereka, barulah mereka dapat membuat penilaian ataupun barulah mereka dapat membuat pilihan. Kerana pilihan itu bukan berdasarkan kepada emosi, bukan berdasarkan kepada fanatisme, kepada ta'assub, tetapi berdasarkan kepada kematangan, profesional, adil, kan, ihsan, berfikir secara waras dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada isu yang berlaku ini, sampai ke hari ini pun kita lihat Kemelut dalam Bersatu itu tidak selesai. Hari ini Mas Ermianti Samsudin yang juga merupakan ketua wanita, juga pengerusi Bersatu Melaka, dia mengumumkan peletakan jawatan. Tapi pada masa yang sama dia terima surat tunjuk sebab. Surat tunjuk sebab daripada parti, dan sudah tentu dia mungkin akan dihadapkan kepada lembaga disiplin. Kenapa? Kerana saya kira dia menghadiri ataupun menunjukkan sokongan secara terang-terang kepada Hamzah Zainuddin. Begitu juga dengan Ronald Kiandi, naib presiden Bersatu. Dia juga menerima surat tunjuk sebab. Jadi sebenarnya tuan-tuan, mereka-mereka ini akhirnya nanti akan dipecat lah. Akan dipecat lah sebab mereka memang dah sah, terang lagi bersuluh. Mereka memberikan sokongan kepada Hamzah Zainuddin. Takkanlah Bersatu nak simpan lagi mereka-mereka yang seperti ini. Begitu juga sebagaimana yang saya nyatakan tadi, tuan-tuan, saya nyatakan tadi bahawa awal-awal lagi selepas perlantikan Dr. Samsuri itu sebagai pengerusi Perikatan Nasional, kita lihat awal-awal lagi mereka dah menunjukkan sikap nak berebut. Sikap mereka ni berebut siapa nak jadi calon Perdana Menteri itu. Sebab itu bila Muhyiddin menyatakan bahawa dia kata tidak ada lagi calon, dia kata Samsuri bukan calon PN untuk Perdana Menteri, Samsuri terus jawab, dia terus jawab bahawa kita tak pernah lagi putuskan siapa calon. Muhyiddin pun bukan calon, kan. Itu menggambarkan kepada kita bahawa mereka sememangnya berebut-rebut jawatan tersebut. Kalau mereka tak berebut, masakan mereka jawab-menjawab dalam media seperti itu. Kan, sebab itu kita katakan bahawa perebutan mereka itu bukan lagi menjadi rahsia, kan? Bukan lagi menjadi rahsia, tapi mereka berhujah ataupun mereka bergaduh, kan, di dalam media. Jawab-menjawab antara satu sama lain. Kan? Jawab-menjawab antara satu sama lain. Dan itulah yang berlaku, yang saya kira rakyat sepatutnya dapat membuat penilaian lah, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kan. Jangan lagi terkesan ataupun jangan lagi terpedaya dengan sikap mereka ini yang sebenarnya macam saya kata tadi lah, bukan mereka nak membela rakyat, tetapi masing-masing nak mementingkan diri, nak mementingkan parti. Parti mereka lah yang nak jadi calon Perdana Menteri, pemimpin mereka lah yang nak jadi calon Perdana Menteri. Sedangkan pada sisi yang lain, mereka mengatakan bahawa rakyat susah, rakyat menderita. Tapi mengapa ketika rakyat susah dan menderita, kamu masih lagi nak bercakaran antara satu sama lain? Itu yang sepatutnya menjadi pengajaran lah kepada rakyat, supaya rakyat tidak tertipu. Rakyat tidak tertipu dengan puak-puak ni, kan. Puak-puak ini yang kita lihat memang bermasalah. Memang bermasalah. Memang mencari mencari kedudukan masing-masing. Parti nak jadi parti yang dominan dalam gabungan. Individu pula nak jadi calon Perdana Menteri. Itulah yang berlaku, yang
Saya kira perkara ini macam saya kata tadi perlu diperhalusi oleh rakyat. Kita kena buat perbandingan, kita kena buat penilaian, dan kalau rakyat itu adil, waras, profesional dan tidak taksub, sudah tentu mereka akan menolak Perikatan Nasional. Kecuali mereka yang fanatik, kecuali mereka yang taksub saja. Tuan-tuan dan puan, hari ini juga ataupun 2 hari lepas, kita dihidangkan dengan satu berita ataupun satu program yang dianjurkan, yang diasaskan oleh, digagaskan oleh UMNO, kan, dia nak memulakan gagasan rumah bangsa dia, kan, dengan menjemput parti-parti politik, dan saya kira banyak parti yang hadir. Hanya saya kira Ibrahim Ali je kot yang tak hadir. Kan, Ibrahim Ali memang dia kata awal-awal lagi dia tak nak hadir. Dia kata itu semua ada kepentingan politik, dia kata kan. Takkan dia kata nak bincang dalam masa 1 jam tentang masa depan orang Melayu dan sebagainya, kan. Yang lain saya nampak kebanyakan parti-parti menghantar wakil. PKR ada hantar wakil. PAS ada hantar wakil. Bersatu ada hantar wakil. Amanah pun ada hantar wakil. Jadi ialah kita sebagai rakyat sebenarnya kita tidaklah nak kita nak ambil sisi yang positif lah, kan. Maksudnya memang menjadi tuntutan untuk kita bergabung, okay, untuk kita berbincang, untuk kita bermuzakarah, untuk kita mencari titik persamaan. Tetapi bagi saya apa yang lebih penting, kita jangan ada pihak yang menjadikan perkara tersebut sebagai apa, tuan-tuan? Sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik mereka. Sebab kita tidak boleh lari daripada pesimistik ataupun sangkaan buruk sebegitu. Sebab masing-masing adalah parti politik. UMNO yang menggagaskan Rumah Bangsa itu adalah parti politik. Mau tak mau, orang akan berfikiran bahawa UMNO menggagaskan Rumah Bangsa ini untuk kepentingan politik dia. Lebih-lebih lagi pilihan raya semakin hampir, kan. Baru 2 hari lepas UMNO mengeluarkan kenyataan nak menang 115 kerusi. Kan. Jadi sebab itu kita memang menyokong gagasan tersebut ataupun perbincangan muzakarah tersebut. Cuma jangan nanti sampai ada pihak-pihak yang dijadikan kuda tunggangan ataupun kambing hitam, ataupun jangan ada pihak yang menangguk di air keruh yang mendapat laba politik daripada perbincangan, daripada gagasan tersebut. Itu yang kita nak ingatkanlah. Sebab sebenarnya tuan-tuan, perkara pentinglah bagi orang Melayu ni, kan. Ialah kita mesti kenal siapa itu pemimpin. Kita mesti kenal siapa itu pemimpin yang kita sanjungi. Kita mesti kenal parti itu, sejarah parti itu, track record parti itu. Memang kita dituntut untuk berpadu dan juga untuk bekerjasama. Tetapi kita kena ada boundary ataupun kena ada garisan. Kalau sesebuah parti itu masih lagi belum berubah, kes-kes rasuah, perangai yang tak berubah, masih lagi mendewa-dewakan mereka yang makan rasuah, masih lagi tak dapat nak membezakan rasuah, salah guna kuasa dan seumpamanya. Bagi saya, perkara tersebut mesti diselesaikan dulu oleh parti tersebut, oleh kumpulan tersebut. Jangan kita bekerjasama dan orang kata terpedaya dengan cakap-cakap manis, sedangkan sesebuah organisasi itu tidak pernah berubah. Kan? Tidak pernah berubah. Dengan rasa nak jadi abang besar, lepas tu sikapnya kepada salah guna kuasa, sikapnya kepada rasuah, sikapnya kepada 1MDB masih belum berubah.
Saya kira perkara itu perkara yang paling utama. Kan? Kalau kita bekerjasama, okey, dengan sesebuah organisasi itu tapi dia tidak berubah, saya kira kita bimbang, kita dilabelkan sebagai parti yang redha dengan perkara-perkara mungkar tersebut. Kan? Redha dengan perkara-perkara mungkar tersebut. Sebab kita tahu memanglah kita perlu bekerjasama atas nama Melayu, atas nama Islam. Tetapi bagi saya kerjasama tersebut mestilah diterjemahkan dengan perubahan sikap, dengan perubahan prinsip, dengan perubahan ideologi ataupun pembawaan, prinsip perjuangan, cara pendekatan perjuangan. Jangan sampai masih lagi nak mengagung-agungkan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan rasuah, pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan salah guna kuasa. Itu saya kira satu yang bermasalah, yang saya kira perkara itulah perlu ditekankan. Ditekankan. Sebab orang Melayu ini, kita sebenarnya kena melakukan anjakan paradigm supaya orang Melayu ini berubah cara mereka berpolitik. Supaya orang Melayu ini berubah cara mereka memikirkan siapa yang perlu mereka sokong, supaya mereka tidak termakan dengan rasuah politik, tidak termakan dengan wang ringgit, tidak termakan dengan budi dan sebagainya kan. Budi, orang kata budi itu boleh tergadai bodi, kerana budi boleh tergadai bodi kan. Okey. Tuan, saya kira itu satu yang perkara yang ingin saya utarakan pada malam ini. Dan perkara seterusnya yang mungkin saya nak bincang ialah kenyataan media yang dibuat oleh Presiden MCA Wee Ka Siong pada hari ini, disiarkan oleh media dengan menyatakan bahawa BN, Wee Ka Siong kata BN mesti bertanding solo. Dia kata BN mesti bertanding solo pada PRN Melaka dan juga PRN Johor. Dia kata BN mesti bertanding solo pada PRN Melaka dan juga PRN Johor. Saya sangat setuju, tuan-tuan. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Wee Ka Siong ini, dan juga yang juga merupakan ahli Parlimen Ahli Hitam dan juga Presiden MCA. Saya nak baca kenyataan Wee Ka Siong. Saya tak sempat baca tadi. Saya nak share dengan tuan-tuan kenyataan yang dibuat oleh Wee Ka Siong. Presiden MCA Wee Ka Siong hari ini berkata BN harus bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor yang akan datang di bawah Panji sendiri secara bebas. Menurut The Star, Wee dalam ucapannya di sambutan ulang tahun ke-77 MCA di Wisma MCA berkata, parti itu menjangkakan PRN Johor akan diadakan tahun ini, diikuti dengan PRN Johor pada awal 2027. Hari ini saya boleh menyatakan dengan jelas bahawa pendirian MCA ialah BN harus bertanding dalam PRN Melaka dan Johor di bawah panjinya sendiri secara bebas. Wee dilaporkan menyatakan bahawa BN telah memenangi Johor dan Melaka dalam PRN sebelumnya, dan oleh itu seruan MCA agar gabungan itu terus bertanding di bawah panji sendiri adalah munasabah dan wajar. Pengurusi MCA Johor ini terusnya mengarahkan Jawatankuasa Perhubungan Negeri di Melaka dan Johor untuk segera mengaktifkan jentera pilihan raya dan mengemukakan senarai calon yang dicadangkan, barisan jawatankuasa kempen dan kertas strategi kempen yang komprehensif kepada ibu pejabat parti dalam tempoh sebulan. Strategi itu katanya mesti merangkumi tema utama seperti publicity, media baru, latihan, pengundian, lawatan rumah dan persediaan untuk ejen pengundian dan pengiraan undi. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak menyatakan bahawa saya berdiri teguh di belakang Presiden MCA
dalam mengenai gesaan dan pendapatnya menyatakan bahawa BN mesti bertanding secara bersendirian solo secara bebas pada PRN Melaka dan Johor. Syabas Wika Sion, saya sangat setuju. Okay? Saya macam saya kata dululah, saya daripada awal lagi memang mengharapkan PRN Melaka dan Johor ini PH bertanding secara solo dan kita bertanding secara anak jantan untuk 3 gabungan utama ini, iaitu PH, BN dan PN. Okay? Don't waste our time to discuss on seats allocation, seats negotiation, okay? As we can participate in the state election by fielding our own candidates and we go solo. No need to have a coalition in both of the state election. Why? Mengapa? Kerana saya kira inilah peluang untuk kita kembali membuat ujian sejauh mana kepersediaan kita. Dan yang satu lagi bagi PH lah, bagi saya PH mempunyai peluang yang sangat besar untuk menang di Melaka dan Johor itu. Saya tidak mempunyai analisa ataupun analisis untuk PRN Johor, tetapi saya mempunyai maklumat dan juga ada result analisis bagi PRN Melaka. Dan secara ringkasnya saya nak share dengan tuan-tuan, PH Melaka telah pun menang 14 kerusi mengikut undi parlimen. Kita narrow down kan kepada DUN, PH Melaka menang 14 kerusi daripada 3 parlimen yang dimenangi pada PRU ke-15 2022 dulu. Manakala PN menang 10 kerusi. Mereka menang 10 kerusi daripada 3 parlimen juga yang mereka menang pada PRU ke-15. Bersatu menang, PN menang 3 kerusi parlimen, iaitu di Tangga Batu, di Masjid Tanah dan juga di Jasin. Dan kalau kita narrow down kan kepada kursi-kursi DUN, PN menang 10 kursi daripada 3 tersebut. Dan BN menjadi parti yang paling corot kalau berdasarkan kepada result undi PRU ke-15, apabila BN hanya memenangi 4 kursi saja, tuan-tuan. 4 kursi saja, dan ianya relate lah, ada correlation lah, sebab dia tak menang 1 kursi pun parlimen. BN dapat telur ayam kursi parlimen. Jadi memang kalau dia menang 4 tu pun kira nasib baik. Sebab itu bagi saya peluangnya sangat cerah untuk Perikatan Nasional, untuk PH menang kembali bagi negeri Melaka dan juga negeri Johor. Faktor utama kekalahan PH pada PRN Melaka November 2021 ialah kerana peratusan pengundian, maksudnya pengundi tidak pulang mengundi. Pengundi tidak balik mengundi. Itu sebab kekalahan teruk apabila PH hanya menang 5 kursi DUN saja. Sebab purata average peratusan pengundian hanyalah 60% sahaja, tuan-tuan. 60% sahaja berbanding dengan PRU ke-14 2018 ketika ketika pilihan raya negeri dan pilihan umum sekali pada ketika itu, di mana peratusan pengundian untuk negeri Melaka adalah average-nya 83%. Kan? Jadi sebab itu saya kira menjadi suatu perkara yang paling penting bagi PH kepada pimpinan PH supaya membuat keputusan yang besar, dan saya kira tidak ada ruginya kalau sekiranya selepas PRN Melaka itu tidak ada parti yang mampu untuk membentuk kerajaan negeri secara solo. Kita boleh bentuk kerajaan negeri secara perpaduan, sebagaimana yang pernah ataupun yang sedang kita lakukan sekarang ini, di mana PH boleh bekerjasama dengan BN. Tapi kita bekerjasama demi rakyat, demi negara selepas
keputusan PRU atau PRN diumumkan. Kita bukan bekerjasama semasa kempen kerana parti kita ada prinsip masing-masing. Tapi we have no choice because of there is no single parties can perform own government. So we have no choice. We have to form a coalition atau form unity government just to fulfill the needs of the states and of the rakyat, of the people. Okey tuan-tuan. Jadi jangan bimbang, okey. Saya kira sudah sampai masanya untuk kita bertanding secara friendly match, okay, secara keluarga. Jangan lagi ada ketegangan seperti dulu-dulu kerana masing-masing pernah duduk dalam satu rumah. BN pernah duduk dengan PAS, pernah duduk dengan Bersatu. Orang Bersatu ramai daripada BN, kan? Bersatu pernah bekerjasama dengan UMNO membentuk kerajaan keluarga Malaysia. Bersatu pernah kerjasama dengan UMNO untuk membentuk kerajaan Abah Kau. Begitu juga dengan PAS, pernah bekerjasama dengan DAP untuk membentuk Pakatan Rakyat, memerintah negeri Selangor bersama. Begitu juga Pakatan Rakyat, memerintah Terengganu, memerintah Kelantan, Angkatan Perpaduan Ummah. Semua ini adalah orang kata value ataupun sejarah yang boleh kita jadikan teladan untuk kepentingan negara itu sendiri. Bukannya kita berpecah sehingga belah, bukannya sampai tidak ada titik pertemuan langsung, tetapi anytime oleh kerana sudah ada presiden case, okay, pasca PRU 2022, semua parti boleh membentuk coalition ataupun semua parti pernah bekerjasama antara satu sama lain. Tinggal lagi kerjasama itu tidak kekal, okay. Kerjasama itu tidak kekal bukan kerana rakyat, tetapi kerjasama itu tidak kekal hanya kerana nafsu parti-parti tersebut. Sebab itu bagi kita tidak menjadi masalah bagi kita kalau kita bertanding secara solo, dan satu lagi kita nak tambah supaya pilihan raya negeri Elis Sabah, Elis Johor dan Melaka itu disekalikan dengan pilihan raya umum bagi memastikan wang rakyat itu tidak dibazirkan. Sebab kalau kita buat pilihan raya pilihan raya disekalikan, okay, PRN Melaka, PRN Johor itu disekalikan, tidak perlulah rakyat untuk balik 2-3 kali, kan? Rakyat sendiri pilihan raya negeri Melaka, Johor nak kena balik, pilihan raya umum nak kena balik lagi, kan? Jadi alangkah baiknya kalau kerajaan perpaduan, Perdana Menteri berbincang dengan Ketua Menteri Melaka dan Menteri Besar Johor serta juga Ketua Menteri Sarawak ataupun Premier Sarawak untuk menggabungkan pilihan raya tersebut disekalikan. Dapat jimat belanja, dapat jimat bajet SPR, menguruskan pilihan raya, juga bajet rakyat untuk balik mengundi, itu kan. Okey. Itu adalah yang terbaik. Dan satu lagi, macam kita kata sebelum inilah kan. Kalau Perdana Menteri sebelum ini tidak berani untuk revealkan tarikh pilihan raya bila, sudah menjadi rahsia umum, tak boleh semua orang tahu. Sekali nak buat bulan 8, anjak bulan 10, tapi semua orang tak tahu. Hanya orang meramal. Ramailah nujum-nujum Pak Belalang yang meramalkan tarikh pilihan raya. Jadi pada kali ini, kita minta kerajaan perpaduan, PMX, membuat satu perubahan besar. Kalau dulu masa kita pembangkang, kita sering menyatakan bahawa Perdana Menteri takut, Perdana Menteri pengecut, tak berani nak mengisytiharkan tarikh pilihan raya lebih awal. Kan? Sepatutnya masa kita pembangkang, kita kata sepatutnya pilihan raya ini mesti diumumkan setahun sebelum pilihan raya dah beritahu dah pembubaran parlimen sekian-sekian hari bulan. Kan?
Kita selalu berceramah ataupun selalu menggesa Tun Mahathir ke Dollah Badawi ke Najib ke, kan, supaya mengumumkan tarikh pembubaran parlimen tu lagi awal untuk memberi persediaan kepada parti-parti dan calon-calon membuat apa yang patutlah, kan. Jadi inilah masanya untuk Datuk Seri Anwar PMX mengutarakan janji ataupun membuat satu anjakan paradigma, kan, iaitu dia boleh umumkan tarikh pembubaran. Katalah kita akan bubarkan pada 31 Disember, dia kata. Kan. Jadi anak jantanlah, kan. Barulah apa orang kata walk the talk. Kan, barulah kita kata betul-betul Perdana Menteri ataupun kerajaan perpaduan ni jauh bezanya dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Itu yang kita harapkan kepada Datuk Seri Anwar lah, kan. Kita harapkan kepada Datuk Seri Anwar. Jadi tapi kalau Datuk Seri Anwar tak buat perkara tersebut, jadi nampaknya tak ada beza lah, kan. Tak ada beza lah dengan Perdana Menteri sebelum ini. Walaupun benda itu nampak kecil, okey, walaupun nampak kecil, tapi bagi saya ini suatu langkah yang besar dan juga langkah anjakan paradigm, tuan-tuan. Menunjukkan ketelusan, menunjukkan keberanian, menunjukkan kejantanan, menunjukkan apa orang kata profesionalisme, kan. Berani dan orang kata menunjukkan suatu perbezaan yang nyata antara kerajaan terdahulu, pemimpin terdahulu dengan pemimpin sekarang, kan. Jadi itu saya kira antara perubahan lah yang boleh dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan. Saya nak baca sikit tentang perbincangan Kesatuan Melayu, okey, yang saya beritahu sebelum ini, okey. Perbincangan usaha melindungi kepentingan Islam, Melayu dan Bumiputera seharusnya memfokuskan kepada manfaat nyata yang menyelesaikan masalah harian rakyat biasa. Itu kata pemimpin UMNO lah, kan. Saleh Said Qurak berkata ramai rakyat Melayu biasa lebih risau tentang isu seperti kos sara hidup meningkat, keselamatan pekerjaan, pendidikan anak-anak dan peluang ekonomi berbanding naratif politik semata-mata. Bagi generasi muda pula, Saleh berkata kelompok itu mungkin berpandangan kesautan politik sebagai relevan, tetapi tetap ingin melihat perubahan nyata dalam kehidupan harian mereka. Menurutnya, kumpulan profesional Melayu mungkin berpandangan Kesatuan Melayu tidak seharusnya hanya digerakkan parti atau pemimpin politik, tetapi lebih mengutamakan manfaat sebenar kepada rakyat. Ya, apa yang dikatakan semua saya kira baik. Okay? Tinggal lagi apakah hasrat dan cita-cita itu dapat dicapai. Sedangkan kita sebenarnya ada kerajaan. Kita ada kerajaan. Dan dasar-dasar kerajaan itulah yang saya kira jauh lebih baik daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu, kan. Jadi nak bincang tu tak ada masalah. Saya kira perbincangan ini, mungkin hasil perbincangan ini boleh kalau betul ada perbincangan yang seterusnya, boleh dikemukakan kepada kerajaan. Dan sebahagian besar mereka yang hadir dalam perbincangan tersebut, saya kira ramai daripada kerajaan pun, yang bukan kerajaan, daripada PAS. PAS Bersatu saya tak pasti, nampak macam tak ada Bersatu, kan. Yang tak tahulah, saya tak kenal, tapi saya nampak macam tak ada. Daripada PAS ramai ni. Saya nampak daripada PAS ni ada Ahli Parlimen Hulu Selangor, Hasnizan Harun, Adun Bangi, Sungai Ramal, Dr. Safi Ingah, lepas tu Esko PKR, okay. Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat Nuridah Saleh, saya nampak kat sini. PAS ramai, tuan-tuan. Taqiyuddin Hassan pun ada. Okay. PKR ada Nurin Aina, ada siapa ni? Mazli Malik, kan.
Dr. Hafizuddin, okay, daripada Amanah ada Khalid Samad, okay, ada Zamir Zakaria, daripada UMNO ni Ashraf Wajdi, Jamil Khair, Megat, anak Umadin kan, Ultimate pun ada daripada PKR. So tidak ada masalah, kita tidak membangkang pertemuan tersebut, tapi kita nak tengok apa hasilnya kan. Tapi mungkin itu baru pertemuan pertama, tapi apa pun yang dihasilkan perbincangan dan sebagainya, siapa yang boleh laksanakan? Okey, laksanakan blueprint ke, laksanakan hasil dapatan tersebut. Sudah tentulah kerajaan. Kan, sudah tentulah kerajaan. Mau tak mau, kerajaan lah yang saya kira kerajaan sekarang pun jauh beza dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Bila kerajaan mengumumkan bantuan, yang majoriti dapat bantuan adalah Bumiputera. Majoriti dapat bantuan SARA lah, STR lah, apa-apa bantuan lah, majoritinya Bumiputera. Kan? Begitu juga dengan PTPTN dan sebagainya. Jadi saya kira kita menyokong gagasan tersebut. Cuma macam saya kata tadi, kita tidak nak ada pihak yang menjadikan jadikan kesatuan Melayu itu sebagai kuda tunggangan untuk kepentingan politik mereka. Okey tuan-tuan, saya kira ramai pihak, terutamanya kawan-kawan saya di Melaka, parti-parti politik telah mula menggerakkan jenteranya di Melaka ini, dan sebab itu kita mengharapkanlah kepada pimpinan Pakatan Harapan terutamanya membuat keputusan segera sebagaimana yang didesak oleh DAP lah kan. DAP ada memberikan desakan atau cadangan supaya pucuk pimpinan Pakatan Harapan, PMX khususnya, membuat pendirian ataupun menyatakan pendirian apakah kita nak bertanding secara solo ataupun nak bertanding atas nama Kerajaan Perpaduan. Dan satu lagi, apa yang dinyatakan oleh DAP ialah DAP mahukan supaya PRN di 33 buah negeri itu dijalankan serentak dengan PRU ke-16. Berbalik kepada pertandingan ataupun pilihan raya, sama ada nak masuk 2 penjuru atau 3 penjuru, bagi saya keputusan awal itu, pendirian awal itu sangat penting. Jangan last minute. Kita ni setiap kali apa kerja pun nak buat keputusan last minute. Jadi sebab itu desakan DAP itu saya sokong 100%. Kalau kata kita nak bertanding 2 penjuru, kita pastikan strategi kita 2 penjuru. Kalau nak bertanding secara 3 penjuru, kita beritahu awal-awal dan kita persiapkan jentera kita secara 3 penjuru. Kerana impaknya adalah besar tuan-tuan. Nak bertanding 3 penjuru ataupun 2 penjuru. Kalau kita nak bertanding 3 penjuru, sudah tentu kita kena parti-parti dalam Pakatan Harapan itu sendiri kena bertanding banyak kursi dan kena membuat negotiation ataupun negosiasi kursi itu lebih awal. Barulah kita boleh menumpukan atau memberikan fokus ke mana arah perjalanan kita. Kalau kita contohnya di Melaka kita ada 28 kursi, kita dah buat nyatakan pendirian, PH kata kita bertanding secara solo, maka 28 kursi itu dibahagikan kepada 3 parti. Kan? Dibagikan kepada 3 parti. Pakatan Harapan itu dibagi kepada 3. PKR, DAP dan Amanah. Mudahlah untuk parti-parti kita ini buat kerja. Kalau PKR nak bertanding 10 kursi ke, kan? DAP nak bertanding 10 kursi ke, atau Amanah nak bertanding 8 kursi ke, atau Amanah 10, DAP 8, PKR 10. Kan? Jadi mudah. Dan strategi kita tu jelas. Dan kita tahu dah berapa bajet yang kita perlukan, berapa ramai jentera yang kita perlukan, apa strategi kempen kita, apa persediaan-persediaan lain. Calon pun kita, kalau kita bertanding Kerajaan Perpaduan, saya kira tak ramailah calon kita perlukan. Sebab
sebahagian besar ataupun majoriti mungkin ditandingi oleh BN. Jadi tak perlulah kita nak cari calon ramai-ramai. Tak adalah ni geng-geng yang berangan nak jadi calon itu berangan setiap malam tuan-tuan. Letak tangan atas dahi, aku nak jadi calon, aku nak jadi calon. Kan? Kalau tandingan 3 penjuru, ramailah dapat jadi calon. Itulah impaknya mengapa DAP dan saya bersetuju dengan pandangan DAP itu bahawa pimpinan kena buat keputusan dengan segera. Okey, dengan segera. Sebab pilihan raya dah tak sampai setahun dah kat Melaka ni. Okey, bulan 12 dia akan DUN akan terbubar secara automatik. Okey. Selepas itu 60 hari selepas itu akan SPR mesti. Dan sebenarnya DUN Melaka ni terbubar secara automatik, saya tak ingat sama ada hujung bulan 11 atau awal Disember. Dia ikut tarikh persidangan DUN yang pertama tu. Saya kira awal Disember kot kan. Jadi kalau awal Disember, paling akhir SPR wajib mengadakan pilihan raya selepas DUN terbubar secara automatik bulan 12 ialah bulan 2. Kan? Itu pun kalau Raub tak bubarkan DUN lebih awal kan. Kalau dibubarkan lebih awal, kena pilihan raya lebih awal. Okay. Tapi kalau nak disekalikan, tarikh akhir pilihan raya umum ke-16 kalau nak disekalikan ialah pada Februari 2027 untuk dia shootkan dengan requirement bagi DUN Melaka wajib mengadakan pilihan raya. Okay, Johor tak ada masalah sebab Johor masih lagi dalam dia punya tempoh. Johor dia akan expired saya kira dalam bulan 6 baru dia expired kan, bulan 6 2027. Jadi kalau diawalkan tak ada masalah kan. Jadi sebab itu sekali lagi saya mengharapkan pimpinan mengambil berat perkara ini bagi memudahkan ataupun bagi membantu kami di peringkat bawahan ini untuk sama ada orang UMNO, orang BN, orang Amanah PKRDP masing-masing. Okay, kalau dah diberitahu lebih awal, mudah untuk kami. Golongan marhen kat bawah untuk buat kerja. Jadi itu saja tuan-tuan untuk malam ini. Saya ucap terima kasih di atas perhatian tuan-tuan yang bersama dan saya minta maaf kerana tak dapat nak respon soalan-soalan kepada tuan-tuan. Namun kepada sahabat yang belum subscribe, share, like, tekan butang loceng dan komen, boleh berbuat demikian. Dan kita akan teruskan sembang rakyat kita ini. Kita akan teruskan sembang rakyat kita ini sampailah bila-bila lah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dekat pilihan raya ni. Dan saya masih lagi belum dapat menunaikan perancangan saya untuk memanggil panel-panel. Saya kira saya boleh mulakan selepas raya ni lah untuk panggil panel-panel untuk bersama, pemimpin DAP ke, pemimpin UMNO ke, kan, pemimpin mana-mana lah untuk kita sembang-sembang santai bersama dengan mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.